Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung pembacaan ataupun diskusi kita pada kitab Al-Mustasfa min Ilmi Al-Usul karya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kita teruskan pada permasalahan seterusnya, iaitu mengenai tabiat ataupun perincian mengenai larangan syarak ataupun laranganlah secara umumnya, iaitu larangan ini dia terbagi kepada 3. Kita baca dahulu karya ataupun apa yang disebut ataupun dibicarakan oleh Imam Al-Ghazali, dan insya-Allah malam ni pun saya jangka tak habis sejam lah perbahasan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain ya Allahumma amin. Mas'alatun المتفقون على صحة الصلاة في دار المغصوبة ينقسم النهي عندهم إلى ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، وإلى ما يرجع إلى غيره فلا يضاد وجوبه، وإلى ما يرجع إلى وصف المنهي عنه لا إلى أصله، وقد اختلفوا في هذا القسم الثالث. Jadi Al-Ghazali nak kata pada perbahasan ni kita dah bincang dan kita dah sepakat bahawa solat seseorang yang dalam rumah ataupun kawasan yang dirampas, solat itulah solat yang sah, berbeza dengan ataupun khilafan li Imam Ahmad wa ba'dul ulama. Dari tentang riwayat Imam Ahmad tu adalah salah satu daripada pandangan beliau. Jadi dia kata mereka yang sepakat dengan kita bahawa solat ini sah, mereka kata yang qasimun nahyu indahum ila ma yarji'u ila dhatil manhi anhu fa yadaddu wujubah. Jadi larangan di sisi mereka yang sepakat kita ni, mereka kata larangan syarak ini sama ada ia tertuju ataupun tertuju kepada zat, iaitu subjek perbuatan yang dilarang itu sendiri, menyebabkan dia berlawanan dengan wajib, yang menyebabkan tidak boleh berlakunya percanggahan terhadap apa yang disuruh oleh syarak. Artinya sesuatu perbuatan itu apabila disuruh oleh syarak, tidak boleh perbuatan itu juga dilarang olehnya. Dan begitu juga sebaliknya, kalau dia dilarang, tidak boleh ia disuruh pula dalam masa yang sama. Tamam, maka di situ akan berlakunya tanaqud. Itu qism yang pertama. Qism yang kedua, wa ila ma yarji'u ila ghairihi fala yudadu wujubah. Ataupun larangan itu dia merujuk kepada sesuatu yang selain daripada zat perkara ataupun perbuatan yang dilarang tu. Ila ghair zat al-manhi anhu. Tamam? Maka kalau begitulah sifat larangan itu, sifat larangan syarak tersebut, fala yudadu wujubah, maka dia tidak bercanggah sekiranya syarak mewajibkan perbuatan tersebut. Sebentar ya. Wa ila, itu yang kedua. Yang ketiga, yang ni je muskil. Kata beliau, wa nahyu wa ila ma yarji'u ila wasfil manhi anhu la ila aslihi. Wa qad ikhtalafu fi hadha al-qism ats-tsalits. Dan qism yang ketiga iaitu apabila larangan tersebut ia tertuju pada sifat ataupun salah satu antara sifat-sifat zat yang dilarang, zat perbuatan yang dilarang, maka sekiranya itu yang berlaku setelah diperhatikan oleh seorang faqih, maka di sini menjadi mahal niza' para ulama usul, yang akhirnya menimbulkan niza' di kalangan fuqaha sendiri dalam isu-isu yang berkait. Kemudian kata beliau, wa mithalul qismaini al-awwalani zahirun. Misal bagi dua contoh, bagi dua kisah yang pertama ni zahir, kita tak payah bincang, malah kita dah sebut pun dalam pembincangan ataupun dalam video-video yang sebelum ni. Kemudian kata beliau, wa mithalul qismi tsalits ayujib at-tawaf wa yanha an iqa'ihi ma'al hadath.
Contoh yang mudah untuk kesimpulan ketiga yang menjadi mahal nazar ataupun mahal khilaf di kalangan ahli usul dan juga yang akan menimbulkan khilaf dalam fiqh, iaitu syarak suruh seorang mukallaf untuk melakukan tawaf tamam. Tapi dalam masa yang sama juga syarak suruh mukallaf ni untuk melakukan melarang mukallaf ini daripada melakukan tawaf dalam keadaan berhadas. Ini bagi mazhab Syafi'i lah, kan? Terutama mazhab Syafi'i lah. Sebab saya mazhab Hanafi pun sama juga. Cuma soal sah ataupun tak sah tawaf dalam keadaan hadas itu yang menjadi mahal khilaf. Tetapi soal larangan larangan syarak terhadap tawaf dalam keadaan berhadas, seingat saya ia yang perkara yang diittifaqkan oleh para fuqaha. Kata Imam Ghazali rahimahullah, wa mithalul qismi thalith ayujib at-tawafa wa yanha an iqa'ihi ma'al hadath aw ya'muru bis-sawm. Wa yanha an iqa'ihi fi yaumin nahri. So dia bawakan dua misal. Misal pertama, tawaf dalam keadaan berhadas. Syarat suruh tawaf, wala tawafu bil baitil atiq. Ini yang pertama. Kemudian dalam masa sama dia larang ataupun dia ingat sama ada dengan dalalatul isyarah ataupun sebagainya, didapati syarak juga melarang daripada seorang melakukan tawaf dalam keadaan berhadas. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kata Al-Ghazali, ya'muru bis-shawm wa yanha an iqa'ihi fi yaumin nahri. Disuruh kita untuk berpuasa, dalam masa yang sama dia melarang kita daripada melakukannya pada hari raya kurban ataupun hari raya puasa. Ayangkan hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Jadi dua contoh ini menjadi mahal perbahasan kita. Adakah bila syarak larang dan larangan itu tertuju kepada salah satu sifat perbuatan yang dimaksudkan, menyebabkan perbuatan itu menjadi tidak sah, ataupun perbuatan itu masih lagi sah biarpun larangan itu masih lagi ada? Maksudnya apa? Maksudnya dalam masalah tawaf tu, tawaf dia masih lagi sah ataupun tidak. Puasa pada hari raya, ya puasa tu dilarang, mesti kita ittifaq ke atasnya. Tetapi adakah puasa itu sah ataupun tidak? Itu yang menjadi mahal berbahas. Begitu juga dalam masalah solat pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Ya betul, solat itu dilarang, tetapi adakah solat itu sah ataupun tidak? Dan kita akan tengok nanti Al-Ghazali kata dalam masalah itu pun menjadi khilaf dalam kalangan fuqaha yang timbulnya adalah daripada masalah ni lah. Kemudian kata beliau, fayuqal as-sawmu min haythu innahu sawmun mashru'un matlubun wa min haythu innahu waqi'un fi hadha al-yawm ghairu mashru'. والطواف مشروع بقوله تعالى ولا طوفوا بالبيت العتيق ولكن وقوعه في حالة الحدث مكروه. Kata beliau, puasa dari sudut dia adalah puasa. Dia adalah satu perkara yang dituntut. Masyru'un matlub. Kita ingat, kalimah masyru' ini dia adalah kalimah mushtarak. Kadang-kadang dengan makna wajib, kadang-kadang dia dengan makna mubah, kadang-kadang dengan makna sunat. Perkara ini pun diberi tambih oleh Al-Imam Ibn Subki dalam Jam' al-Jawami'. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam Jam' al-Jawami'. Wa min haythu innahu waqi'un fi hadha al-yawm, yani yawmun nahri, yawmul 'id, ghairu mashru', yani ghair mubah. Itu bagi contoh yang pertama. Bagi contoh yang kedua pula, at-tawaf mashru', yani min haythu huwa tawaf mashru'. بقوله تعالى ولا تطوفوا بالبيت العتيق ولكن وقوعه في حالة الحدث مكروه. Kalimah makruh seperti yang Ghazali sebut juga dalam pembahasan sebelum ni adalah kalimah mushtarak. Kalimah mushtarak. Ada kalanya datang dengan makna haram. Dan ini yang kata Ghazali ghalib nas Imam Syafi'i, kalimah makruh datang dengan makna haram. Ada juga kadang-kadang makruh dengan makna makruh tanzih yang kita faham selama ni. Kadang-kadang makruh dengan makna khilafu aula, boleh jadi. Kadang-kadang makruh dengan makna diddus sunnah ataupun diddul mustahab, iaitu apabila sesuatu amalan yang mustahab itu tuntutan dia bersifat muakkad, maka perbuatan meninggalkannya dianggap sebagai makruh. Contoh mudahlah seperti solat berjemaah di masjid. Solat fardu berjemaah di masjid. Seingat saya disebut oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari bahawa perbuatan meninggalkannya dikira sebagai makruh. Kenapa? Kerana thawab ataupun pahalanya, ganjarannya besar.
Jadi bila ditinggalkanlah sesuatu perkara yang la yaliq bil muslim al-mukallaf, tak sesuai ataupun tidak layak bagi seorang mukallaf yang dia berkemampuan, lelaki terutamanya, untuk dia meninggalkan sesuatu amalan yang besar pahalanya. Tamam? Tak apalah, itu masalah fiqh, kita tak berbincang kat sini. Wal bai'u min haitsu innahu bai'un masyru'. Begitu juga dia buat contoh yang ketiga, iaitu contoh berjual beli. Berjual beli pada secara mutlak ataupun secara umumnya adalah satu benda yang diharuskan. Walakin min haitsu wuqu'uhu muqtarinan bi syartin fasidin aw ziyadatin fil 'iwadi fi ribawiyat makruhun. Tetapi apabila perbuatan berjual beli itu pada salah satu sifatnya itu dia diikuti ataupun disusuli dengan satu syarat yang menyebabkan akad itu menjadi fasid, ataupun syarat itu adalah syarat yang fasid. Tamam? Bila ada syarat fasid, adakah menyebabkan jual beli itu menjadi fasid, ataupun syarat itu hanya menjadi hanya sekadar kita kata apa, malghi. Dalam Syafi'iyah, kalau tuan-tuan dan puan-puan membaca karya-karya dalam fiqh Syafi'i pun, kita akan tengok dalam mazhab Syafi'i ada dua je pendapat, dua. Biasanya dalam masalah apabila jual beli ataupun satu muamalah itu diikuti dengan satu syartun fasid, syarat yang rosak, dan ada dua qaul kebiasaannya, sama ada akad itu secara keseluruhannya rosak ataupun syarat itu malghi, yakni diabaikan, tidak diambil iktibar, ka'annahu lam yakun, seolah-olah dia tak pernah berlaku, seolah-olah dia tidak pernah disyaratkan. Maknanya jual beli itu sah tanpa dilaksanakan syarat tersebut. So, punca dekat mana? Kenapa dalam mazhab Syafi'i boleh ada dua pendapat itu? Sebab masalah ni. Sebab masalah ini. Au ziyadatin fil 'iwadi fil ribawiyat, ataupun apabila dia jual beli itu melibatkan barang-barang yang bersifat ribawi. Ialah barang ribawi ini ada yang mansus alaih, yang ini dinaskan oleh syarak, dan sebahagiannya diijtihadkan. Adapun masalah wang fiyat ribawi tak ribawi, itu antara minal mujtahadat fih, antara benda-benda yang diijtihadkan, mujtahad fiha. So kita tak perlulah nak orang kata apa, nak bermusuh ataupun nak za'lan sesama sendiri. Tamam. Jadi ini dia kata makruh. Kemudian dia kata wat talaqu min haitsu innahu talaq. Talaklah satu benda yang masyru'. Dari sudut dia adalah talak, dia adalah satu benda yang diharuskan. Taban tafasil ahkam dia disebut dalam kitab-kitab fiqh. Walakin min haitsu wuqu'uhu fil haidhi makruhun. Tapi melakukan talak dalam keadaan isteri kamu sedang haid, dia adalah satu yang makruh. Makruh dengan mana haram. Makruh dengan mana haram. Saya cuba nak bagi tambih. Kadang-kadang Al-Ghazali ni beliau menggunakan istilah makruh bagi mengungkap makna haram, bukan setakat dalam kitab Mustasfah saja. Kadang-kadang dalam kitab fiqh dia pun ada. Kadang-kadang dalam kitab Ihya Ulumuddin pun ada. Sebab itu bagi orang yang mungkin dia nak syarah ataupun mungkin terjemah, sebagian kadang-kadang Al-Ghazali ni kena ambil ihtimam sikit dengan mustalahat yang biasa dipakai oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia kata beliau walakin min haitsu wuqu'uhu fil haid makruh. Tamam. Satu contoh yang lain pula, wa hirathatul waladi min haitsu innaha hirathah masyru'ah walakinnaha min haitsu wuqu'uha fi ghairil mankuhah makruhah. Misal kata membuat anak, buat anak, orang kata apa, tanasul, berketurunan. Jadi hirathatul walad, buat anak ni dia harus, tetapi meletakkan benih pada tempat yang tidak diharuskan, iaitu bukan mangkuha ataupun milkul yamin, hamba, dia adalah sesuatu benda yang makruh, yakni haram. Wasafaru min haitsu innahu safar masyru' walakin min haitsu qasdul ibaqi bihi 'an as-sayyid ghairu masyru'in. Begitu juga pemusafiran, perjalanan. Sebagian orang kata berkelana. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang harus pada min haitsu huwa. Tetapi dari sudut menjadikan safar sebagai perbuatan untuk seorang hamba lari daripada tuan dia, ialah satu safar muharram, safar yang diharamkan. Tamam? Jadi ini sebagai contoh, sebagai orang kata apa, muqaddimah Ghazali, supaya kita nak mudah faham perbahasan ini sebenarnya. Kemudian kata Al-Ghazali rahimahullah, faja'ala Abu Hanifah hadha qisman thalithan wa za'ama anna dhalika yujibu fasad al-wasfi.
lantifa al-asli li'annahu raji'un ila al-wasfi la ila al-asli. Ini satu mazhab yang dinukilkan daripada Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Mazhab yang masyhur iaitu larangan syarak apabila didapati oleh mujtahid ataupun faqih, larangan itu dia dimasukkan pada sifat perbuatan, bukan pada perbuatan itu sendiri. Larangan itu mutawajjihun ataupun raji'un ila wasfin min awsafil fi'l atau awsafil manhiya anhu, maka ia hanya merosakkan ataupun menafikan ataupun menunjukkan hanya sifat itu sahaja yang fasad. Sifat itu sahaja yang perlu dibuang. Sifat itu sahaja yang tidak diambil iktibar. Adapun aslul fi'l, perbuatan itu sendiri adalah perbuatan yang masih lagi ada kesan dari sudut hukum hakam syarak. Itu yang dimaksudkan oleh beliau. Wa za'ama, yakni Abu Hanifah, anna dhalika yujibu fasad al-wasf faqat. Maksudnya, lantifa al-asl. Larangan itu hanya kata sifat itu saja yang fasad. Misal kata dalam masalah riba tadi, bila disyaratkan adanya ataupun dalam masalah jual beli berserta dengan syarat yang fasid, dia buat jual beli kemudian letak syarat yang fasad, syarat yang fasid, syarat yang rosak. Hanya syarat itu sahaja yang malghi, hanya syarat itu sahaja yang fasad. Adapun jual beli itu sendiri masih lagi sah. So apa yang kamu perlu buat? Kamu kena buang syarat itu dan kamu tidak perlu buat akad yang baru. Itu kesan dia. Ini apa yang dinukilkan daripada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, dengan alasan dia, li'anna an-nahya raji'u ila al-wasf la ila al-asl. Yani an-nahyu raji'un ila al-wasfi la ila al-mawsuf. Larangan itu hanya tertuju kepada sifat dan bukannya perkara yang disifatkan, bukannya mausuf. Tamam? Saya fikir jelas lah. Bagi pelajar syariah, saya rasa boleh faham perbahasan ni. Kemudian kata Al-Ghazali rahimahullah, wa Syafi'i rahimahullah alhaqa hadha bi karahatil asli wa lam yaj'alhu qisman thalithan wa haythu nafadha at-talaq fil hayd surifa an-nahyu an aslihi wa wasfihi ila tatwil al-'iddah aw luhuq an-nadami 'inda ash-shakk fil walad. Jadi selesai pandangan Abu Hanifah. Maksudnya di sisi Abu Hanifah, larangan syarak ni secara umumnya ada 3 bahagian. Yang disebutkan tadi iaitu sama ada dituju pada zat fi'il, zat al-manhi anhu, ataupun ghairu zat, ataupun wasfu zat. Tamam? Adapun Imam Syafi'i rahimahullah, bagi dia tidak ada qism yang ketiga. Nahyu 2 je. Sama ada dia berkaitan dengan zat perbuatan ataupun yang selainnya. Tamam? Adapun kalau larangan itu didapati berkait dengan salah satu sifat perbuatan dilarang, salah satu perbuatan, salah satu sifat bagi satu perbuatan, maka dia memberi efek juga, memberi kesan juga kepada perbuatan itu juga. Yakni perbuatan itu kira tak sah lah. Ini masukkan dengan an-nahyu yaqtadil fasad al-manhi anhu, yang disebut dalam al-matan al-waraqat. Kata Imam Syafi'i, kata beliau, Asy-Syafi'i rahimahullah alhaqa hadha bi karahatil asl. Maksudnya karahatul wasfi mulhaqun atau mulhaqatun bi karahatil asli. Makruh ataupun larangan yang kena pada sifat, begitu juga dia akan terkena pada mausuf. Walam yaj'alhu qisman thalithan. Tidak ada qism yang ketiga. Tamam? Wa haythu nafadha at-talaq fil haid. Baik. Di sini Al-Ghazali nak bagi kita satu mungkin orang akan tertanya-lah. Baik, kamu cakap masalah ini sesuatu kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, segala larangan yang tertuju pada sifat dia juga akan memberi kesan pada mausuf. Tamam. Dalam fiqh kita, dalam mazhab Syafi'i, kita ada satu ataupun banyaklah contoh-contoh yang berkenaan, iaitu talak dalam keadaan haid. Seseorang yang mentalakkan isterinya dalam keadaan haid, talak itu dilarang tak? Ya, dilarang. Malah diberi nama sebagai at-talaqul bid'i. Talak bid'ah. Bukan pasal khilaf bid'ah sunnah tu. Talak bid'i dengan maksud at-talaq al-muharram. Talak yang diharamkan. Iaitu talak dalam keadaan isteri sedang haid. Yakni sekiranya bukan dalam situasi khulu', ataupun talak dalam keadaan isterinya dalam keadaan suci tetapi sudah pun disetubuhi. Tamam? Jadi ini 2 keadaan yang dipanggil sebagai talak bid'i di sisi mazhab Imam Asy-Syafi'i.
Adapun dalam mazhab Abu Hanifah dia ada qism ataupun bahagian yang ketiga. Seingat saya talak 3 kali sekaligus. Itu dikira talak bid'i di sisi mazhab Abu Hanifah. Tapi di sisi Imam Syafi'iyah, mereka tak anggap sebagai bid'i maupun sunni. Seingat saya itulah. Sebab pembahasan talak bid'i sunni antara benda pening pala kat. Banyak perincian-perincian dia. Tamam? Jadi masalah tu, talak dalam keadaan haid dilarang oleh syarak. Tamam. Kalau ikut matematik ataupun kaedah Imam Syafi'i yang tadi tu, sepatutnya talak itu tidak sah. Sepatutnya seorang yang mentalak isteri dalam keadaan haid, talak itu tidak jatuh dan dia masih lagi boleh melakukan muasyarah zaujiyah, hubungan suami isteri, dan perkahwinan masih lagi kekal, masih lagi berbaki. Jadi macam mana sekarang kita nak talikan di antara fiqh kita dengan usul kita. Itu juga usul dengan fiqh kita. Jadi kata Al-Ghazali, wa haitsu nafadha at-talaqu fil haidh. Apabila kita kata talak dalam keadaan haid ni talak yang sah ataupun jatuh talaknya, surifan nahyu an aslihi wa wasfihi ila tatwil al-iddah. Jadi kita kata seolah-olah macam kita buat takwil lah. Seolah-olah nak mudah kata kita buat takwil. Iaitu larangan tersebut dia tertuju kepada hikmah ataupun sebab yang lain. Seolah macam mazhab Syafi'i kata larangan tu bukan pasal masalah talak dalam keadaan haid tu. Larangan itu sebenarnya bermaksud pengharaman menyakiti isteri dalam bentuk memanjangkan tempoh iddahnya. Itu. Jadi apa saja perbuatan yang menyebabkan tempoh iddah menjadi panjang dan ia tidak diredai oleh isteri itu terutamanya, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Jadi kata Ghazali, surifan nahyu an aslihi wa wasfihi. Maksudnya larangan itu tidak lagi tertakluk ataupun tertuju kepada al-mausuf. Begitu juga dia tidak tertakluk pada wasaf. Tamam? Bahkan dia dia berkait dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain, iaitu tatwil al-iddah. Saya kira perbahasan ni mafhum, dan siapa-siapa yang belajar fiqh, benda ni pun antara benda yang asas dalam perbahasan talak sebenarnya. Kemudian kata Al-Ghazali, di sini ibarat Al-Ghazali agak sikit muskil, menyebabkan saya gaul pala agak sebenarnya. Dia kata, "Aw luhuqin nadami 'inda syakki fil walad." Larangan tadi itu sama ada kita kata ianya dilarang kerana menyebabkan iddah menjadi panjang, ataupun kita menggunakan takwilan yang lain, iaitu dia akan mentalakkan, zahir ibaratnya, mentalakkan isteri dalam keadaan haid, menyebabkan seorang tu boleh menyesal apabila dia meragui akan berlakunya ataupun meragui terhadap anak yang dalam kandungan. Apa maksudnya? Apa maksud dia? Seolah macam ada sesuatu yang tertinggal pada ibarat ni. Siapa-siapa yang ada kitab ni. Sebenarnya, bila kita kaji balik, ada dua kemungkinan lah. Tapi saya rasa jauh lah nak kata Al-Ghazali tersilap. Barangkali nusakh tertinggal ibarat. Ataupun Al-Ghazali nak bagi tahu yang benda ni seolah masalah-masalah yang ma'ruf dan tak perlu kepada tatwil dari sudut nak explain setiap perkara yang berkaitan dengan furuk. Takwilan yang kedua ataupun ya betul, takwilan yang kedua ni sebenarnya adalah bukan illah bagi larangan talak dalam keadaan haid. Kan beliau kata surifan nahyu an aslihi, maksudnya surifan nahyu yang kita faham ni an-nahyu an iqa'it talaq fil haid. Itu yang kita faham. Jadi surifan nahyu an aslihi wa wasfi ila tatwil al-iddah aw luhuqin nadami 'inda syakki fil walad. Kalau kita buka dalam kitab fiqh, terutama kitab Al-Ghazali sendiri. Semalam saya sempat merujuk dalam kitab beliau, itu Al-Basit, kitab fiqh beliau yang paling besar. Saya cuba cari dan kelihatannya tidak ada mana-mana ulama yang menjadikan takwilan kedua ni sebagai illah dalam masalah talak dalam keadaan haid. Larangan bagi talak dalam keadaan haid, tidak ada. Rupa-rupanya illah yang kedua ni adalah illah bagi larangan talak dalam keadaan isteri itu suci tetapi sudah pun dijima', sudah pun disetubuhi. Jadi sebenarnya seakan berlakunya seolah-olah berlaku sakat dalam nusakh yang ada dalam di sisi kita sekarang ni.
Ataupun mungkin Al-Ghazali memang dia nak ringkaskan perkataan, ucapan beliau, dan beliau seolah anggap benda tu ma'ruf. Kan? Sebab tak munasabah larangan berkenaan dengan larangan mentalak isteri dalam keadaan haid dengan masalah meragui ataupun menyesal akan berlakunya luhuq ataupun berlakunya anak dalam kandungan. Dia tak munasabah. Tak munasabah sebenarnya. Ini apa yang saya faham dan saya jumpa setakat ni lah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan asatizah yang lebih faham ataupun ada idea lain tentang macam mana nak rungkaikan kemusykilan bagi ibarat Al-Ghazali ni, boleh share dalam ruang komen ataupun boleh PM saya lah. Tamam? Okey. Jadi, anda syaki fil walad. Maksudnya, anda syaki fi husulil walad. Sebab dulu saya masa mula baca ibarat ni, saya tersalah sangka. Saya ingatkan maksud dia asyaku fil walad dengan maksud asyaku fi nasabil walad. Saya mula fikir macam tu. Rupanya syak di sini maksudnya syak pada luhuq ataupun al-uluq. Berlakunya janin itu orang kata apa, tercipta, terjadi dalam rahim. Jadi kalau orang tu dia mentalakkan isteri dia dalam keadaan isteri dia sudah pun disetubuhi, maksudnya dalam keadaan suci lah, barangkali dia talak dalam keadaan sebenarnya anak dah berlaku, anak sudah pun ada dalam kandungan, menyebabkan dia menyesal. Jadi ulama kata itulah ilah dia. Kita mungkin faham tak apa, tapi nak kata itulah ilah dia yang diperhatikan oleh para fuqaha kita. Tak apa, kita tak mau bahas panjang tentang masalah tu. Kita teruskan dengan kata-kata ataupun ucapan beliau ibarat Al-Ghazali yang seterusnya. Qala wa Abu Hanifah haitsu abtala as-salat al-muhdith duna tawaf al-muhdith za'ama anna ad-dalil qad dalla ala kaun at-taharati shartan fi sihhati as-salah fa innahu qala alaihi salatu wassalam la salata illa bi tuhurin la salata illa bi tuhurin fa huwa nafyun lis-salah la nahyun. Maksudnya nafyun lis-salah la nahyun 'anis salah. Sekarang ni Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Al-Ghazali macam dia kata okey, kita tahu dah mazhab Syafi'i dengan usul dia, kita dah faham macam mana fuqaha Syafi'iyah menyesuaikan ataupun menjadikan usul dan furu' beliau sejajar. Kita kata apa, tally lah. Baik, Abu Hanifah macam mana pula? Sebab Imam Abu Hanifah kata, kalau ikut dia punya kaedah, segala bentuk larangan yang tertuju pada sifat, dia tak bagi efek pada mausuf, tak bagi kesan pada mausuf. Baik, bukankah di sisi Abu Hanifah dan juga di sisi fuqaha yang lain juga, bahawa salat orang yang akan berhadas itu tidak sah? Tamam. Tapi salat dalam keadaan tidak sah ni, larangan itu tertuju pada taharah itu sendiri, bukan pada salat. Seakan-akan macam tu nak kata. Jadi kenapa Abu Hanifah kata tawaf dalam keadaan berhadas masih lagi sah walaupun dilarang, tetapi salat dalam keadaan berhadas, salat dia batal? Mal farq bainahuma? Di sini Ghazali seolah nak ajar kita tentang ilmu furuq, yang mana menjadi antara asas. Sebab orang yang mampu membezakan setiap perkara dalam satu bidang ni, itu menunjukkan kepakaran dia. Dia menunjukkan seorang yang hamid fit tafkir, seorang dalam merenung ataupun memikirkan sesuatu. Tamam? Jadi Abu Hanifah kata solat orang yang berhadas tak sah, tapi tawaf orang yang berhadas masih lagi sah. Mal farq? Kata dia, za'ama ay Abu Hanifah anna ad-dalil qad dalla ala kauni at-taharah syartan fi sihhati as-salah. Syarat sendiri yang kata taharah ialah syarat, salah satu syarat penting ketika ataupun dalam solat. Baik, tawaf pula. Tawaf cerita lain. Kes dia berbeza. Fa innahu qala alaihi salatu wassalam la salata illa bi tuhur. Fa huwa nafyun lis-salah la nahyun. Fa innahu qala, kiranya dalam masalah yang tawaf tu dia tak sentuh. Fa innahu qala alaihi salatu wassalam la salata illa bi tuhur, tidak ada solat. Maknanya ini adalah dalil bagi tentang pensyaratan ataupun syarat bersuci, syarat berwuduk ni, syarat bersuci dalam bagi solat. Sebab Nabi sendiri sebut la salata illa bi tuhur. Maksudnya Nabi sendiri menafikan keberadaan salat di sisi syarak apabila seorang tu melakukannya tanpa dalam keadaan bersuci.
Tamam? Dan Nabi tak pernah kata dilarang solat dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berhadas. So bila Nabi nafi berbeza dengan apa yang Nabi larang. Bila Nabi sendiri nafi, maka solat itu tidak muktabar. Tapi kalau Nabi sekarang larang, itu mahal perbahasan kita. Seolah-olah macam itulah. Ringkas lah. Apa yang dia cuba sampaikan kat sini, dan saya kira dia satu mukadimah sangat menarik. Kemudian kata Al-Ghazali, perbahasan kita untuk malam ni, wa fil mas'alati nadharat. Sebenarnya masalah ni kita boleh bahagikan pada dua sudut, kata beliau. Iaitu fi mujabil mutlaqin nahi min haythu al-lafz, wa dhalika nadharun fi muqtada as-sighah, wa huwa bahthun lughawi nadhkuruhu fi kitab al-awamir wan nawahi. Pertama, sisi ataupun sudut pertama tentang masalah mujab mutlaq an-nahi min haythu as-sighah, min haythu al-lafz. Maksudnya kesan bagi sirah ataupun lafaz larangan. Kesan dia dari sudut bahasa apa? Dari sudut bahasa apa dia punya kesan dia? Adakah dia memang memberi makna tidak sah ataupun makna tidak fasad ataupun tidak sah perbuatan yang dilarang, ataupun tidak memberi sebarang makna tersebut? Ini adalah perbahasan lughah. Dia bukan perbahasan syarak secara langsung, tapi adalah perbahasan lughah. Dan untuk perbahasan ini akan dijawab pada kitab Al-Awamir, maksudnya pada bab Al-Amru wan Nahi yang akan datang nanti. Kemudian sisi yang kedua, an-nadharu tsani, nadharun fi tadad hadhihi al-awsaf, wa ma yu'qalu ijtima'uhu wa ma la yu'qal. إذا وقع التصريح به من القائل وهو أنه هل يعقل أن يقول السيد لعبده أنا آمرك بالخياطة وأنهاك عنها، ولا شك في أن ذلك لا يعقل منه، فإن فيه كون الشيء الواحد مطلوبا مكروها. ويعقل منه أن يقول أنا أطلب منك الخياطة وأكره دخول هذه الدار والكون فيها، ولا يتعرض في النهي للخياطة، وذلك معقول. وإذا خاط في تلك الدار أتى بمطلوبه ومكروهه جميعا. Surah yang kedua adalah masalah sejauh mana berlakunya percanggahan antara sifat-sifat bagi ataupun satu perbuatan yang akhirnya menjadi muta'allaq kepada suruhan dan juga larangan syarak. Maksudnya apa? Dia bagi contoh mudah lah. Dia katakan ada seorang tuan ataupun seorang ni, dia ada hamba. Dan dia kata ke hamba dia, amuruka bil khiyatah wa anhaka anha. Aku suruh engkau jahit baju dan aku larang kau jahit baju. Dua-dua perbuatan yang sama, tetapi menjadi muta'allaq kepada dua khitab yang berlawanan. Khitab yang pertama suruh, khitab yang kedua larang. Jadi at-tadad ataupun percanggahan ini syai' ghair ma'qul. Dan syarak tidak mungkin menyuruh mukallaf membuat satu perkara yang tak masuk akal. Ini ala asal lah. Ada pun mazhab Asy'ari yang kata itu tak payah kira lah. Walaupun selalu disebut dalam kitab-kitab usul. Jadi kata Ghazali, situasi itu la syakka fi anna dhalika la yu'qal minhu. Tak mungkin benda tu tidak mustahil. Memang mustahil. Tak masuk akal pun saya. Fa inna fi kaunu syai'il wahidun matluban makruh. Sebab satu benda yang sama menjadi suruhan dan juga menjadi larangan. Tamam? Wa yu'qal. Tapi kalau tuan tu fulan tu kata, aku nak kau ajak pakaian ni, tapi kau jangan masuk dalam bilik sekian. Jangan masuk dalam bilik ini. Bilik yang barangkali peribadi dia. Katakan hamba tadi tu dia jahit pakaian ataupun dia mengait pakaian dalam bilik yang dilarang. Bilik yang terlarang itu. So, adakah perbuatan dia mu'tabar ataupun sah ataupun tidak? Itu kita dah jawab dalam pembahasan yang sebelum ni. Ada Ghazali kata perbuatan itu sah dan tidak menjadi kemuskilan. Tamam. Wahal yu'qal ay yaqul. Ini situasi yang ketiga pula. Wahal yu'qal ay yaqul. Logik tak kalau dia kata atlubu minkal khiyatata wa anhaka an iqa'iha fil waqti zawal. Aku melarang kau daripada engkau berjahit. Jangan jahit. Jangan ngait baju. Jangan kait baju. Fa idza khata fi waqti zawal.
wa anhaka an iqa'iha. Minta maaf, silap. Jahitlah pakaian, tetapi jangan jahit pakai pada waktu selepas zuhur ataupun pada waktu zuhur, waktu zawal. Tamam. So di sana ada suruhan dan di sana ada juga larangan. Tetapi larangan itu berkait dengan perbuatan sama. Cuma dia berkait dengan salah satu daripada sifat perbuatan, iaitu kaunul khiyatah fi waqti zawal. Nampak? Dia berkait dengan sifat, iaitu dimensi masa dia. Jadi kalau dia melakukan khiyatah itu pada waktu zawal, adakah perbuatan khiyatah itu tidak sah? Ini kalau kita katakan inilah masalah hukum syarak, kita andaikan hukum syarak. Adakah misalnya kata solat secara umumnya matlub, secara umumnya masyru'ah. Tetapi kalau solat pada waktu yang dimakruhkan, yang ini pada waktu yang diharamkan dalam konteks ini, solat itu dikira sah ataupun tidak? Jadi katalah Ghazali, wa hal yuqal ay yaqula atlubu minka al-khiyatah wa anhaka 'an iqa'iha fi waqti az-zawal. طيب فإذا خاط العبد في وقت الزوال فهل جمع بين المكروه والمطلوب. Jadi kalau dia berjahit atau melakukan jahitan pada waktu yang dilarang itu, adakah pada ketika itu dia telah menghimpunkan sesuatu yang wajib, dituntut dan juga yang dilarang, ataupun tidak berlaku? Sehingga kalau kita kata berlaku tanaqud, maka ibadat itu ataupun amalan itu tidak sah. Kalau kita kata jam mufakkah, maka ibadat itu dikira sah. Itu dia punya kesan dia. Jadi katalah Ghazali, fahal jama'a bainal makruhi wal matlub aw ma ata bil matlubi aslan. Sama ada dia dikira telah himpunkan ataupun langsung tidak melaksanakan apa disuruh. Hadza fi mahallin nazar. Ini yang menjadi kemuskilan yang kita perlu rungkaikan. Kemudian kata Al-Ghazali terus kepada tashih beliau kata ataupun tarjih beliau, was-sahihu annahu ma ata bil matlubi. Mana dengan mana nafi? Yang betulnya kalau dia menjahit pakaian pada waktu yang dilarang, iaitu waktu selepas zuhur, waktu zawal, maka dia tidak dianggap melakukan apa yang dituntut. Seolah-olah perbuatan dia menjahit itu ka'annahu lam yakun, seolah-olah tak pernah berlaku pun. Tamam? Wa anna al-makruh huwa al-khiyatah. Ini adalah tashih yang kedua. Tashih yang pertama iaitu ma'ata bil matlub. Dia langsung tidak melakukan apa yang disuruh sebenarnya. Itu tashih yang pertama. Tashih yang kedua, anal makruh, perkara dilarang itu apa sebenarnya? Al-khiyatatul waqi'atu waqta az-zawal. Perbuatan menjahit pada waktu zuhur. Lal wuqu'u fi waqti az-zawal ma'a baqa'il khiyatatil matlubah. Yang dilarang adalah perbuatan menjahit pada waktu zuhur. Bukannya keadaan diri dia yang berlaku yang masuk dalam waktu zuhur, dalam keadaan masih lagi dituntut untuk khiyatah ataupun menjahit. Idh laysa al-wuqu'u fil waqti syai'an munfasilan 'anil waqi'. Sebab wuqu' dia adalah masdar. Dan dia tak lagi, sebab kamu tak nak kata wuqu' melainkan di sana adanya waqi'. Faham tak? Kamu tak nak kata berlaku apa? Mesti ada apa. Tamam? Mantik dia, benda biasa, benda logik lah sebenarnya. Jelas. Kemudian kata Al-Ghazali, saya cepatkan sikit sebab hampir pukul 9. Fa in qila falima sahhat as-salatu fi awqatil karahah. Baik, kalau ada orang tanya, kalau begitu, kenapa solat pada waktu yang makruh ni sah? Katakan kalau ada orang tanya lah, walaupun kita tahulah jawapan dia. Katakan kalau ada orang tanya, ولما صحت الصلاة الواقعة في الأماكن السبعة في بطن الوادي وأعطان الإبل وغيرهما وما الفرق بينها وبين النهي عن صوم يوم النحر. طيب, kaedah kamu tu jelas dan kamu kata khiyatah ataupun katakan dia solat dalam keadaan pada waktu yang dimakruhkan, solatnya itu tidak sah. Ataupun kaedah kamu tu kata khiyatah tu adalah khiyatah yang tidak sah. Masalah solat, kenapa solat pada waktu makruh tu sah? Yuqal, dikatakan. Dan kenapa ia tidak sah? Dan kenapa solat itu juga sah sekiranya dilakukan pada perbuatan pada kawasan-kawasan yang dilarang? Al-amakin as-sab'ah, 7 kawasan yang dilarang.
Jadi disebut kat sini cuma dua je lah. Batnul wadi, iaitu pada sebab kadang-kadang di tanah Arab ni, walaupun padang pasir, ada kalanya boleh berlaku banjir. Jadi kalau seorang tu, kalau dia solat pada tempat Batnul wadi, mana kawasan menjadi, yang ini apa saya faham lah, kawasan menjadi aliran banjir, dalam keadaan ketika tu mungkin musim tengkujuh ataupun musim yang hujan boleh berlaku, menyebabkan boleh jadi dia solat dalam keadaan minda dia musyawwash, dia terganggu. Takut-takut dia masa tengah solat, boom, dibawa oleh arus banjir tu. Tamam. Wa atanil ibil, kawasan tempat unta berehat. Sebab kadang-kadang bila dia ada unta, kadang-kadang mungkin unta tu akan ganggu dia. Kadang-kadang dia akan terganggu dengan pergerakan unta, bunyi unta dan sebagainya. Wa ghairihi, mana juga selainnya. Wa mal farqu bainha, apa beza dalam masalah ini? Tamam. Wa bainan nahyi an sawmi yaumin nahri. Apa beza dalam masalah solat ni tadi? Solat pada waktu dilarang, solat pada kawasan yang dilarang, dengan puasa pada hari yang dilarang. Dia berkait dengan sifat ataupun dimensi tempat dan masa ni. Kes yang pertama, kes dua yang pertama kamu kata sah. Tapi puasa pada hari raya kamu kata tak sah. Apa bezanya? Kesama je sebenarnya. Jadi kata Al-Ghazali rahimahullah, قلنا من صحح هذه الصلوات لزمه صرف النهي عن أصل الصلاة ووصفها إلى غيره. Sebenarnya, sesiapa yang menghukum solat orang tadi itu sah, yakni solat pada waktu yang dilarang, solat pada kawasan yang dilarang, kalau dia mengatakan solat itu sah, nak tak nak, dia perlu takwil larangan syarak tersebut. Iaitu dia mesti kata syarak sebenarnya larang dengan maksud sekian. Bukan larangan tu merujuk kepada solat itu sendiri ataupun pada sifat solat itu sendiri. Dia perlu takwil. Tetapi ini mazhab yang ataupun pendapat yang tidak menjadi iktimad ataupun bukan yang rajih dalam mazhab lah. Wa qad ikhtalafu, malah hakikat sebenarnya kata Ghazali, fuqaha memang khilaf masalah tu pun. Wa qad ikhtalafu fi in'iqad as-salat fi al-awqat al-makruha. Memang fuqaha khilaf pun sebenarnya. لترددهم في أن النهي نهي عن إيقاع الصلاة من حيث هو إنه إيقاع الصلاة أو من أمر آخر مقترن به. Sebab apa punca mereka khilaf? Punca lah kerana sama ada sebahagian mereka kata yang dilarang adalah solat itu dibuat pada waktu sekian, 3 waktu yang dilarang tu. Tamam. Ada pula sebahagian kata tak, solat itu sah kerana maksud larangan itu adalah perkara yang lain, bukan solat itu sendiri sebenarnya. Itulah cara fuqaha memahami maqasidus syariah. Ini sebenarnya maqasidus syariah yang kita perlu, orang kata apa, zahir kata pun emphasizekan semula dalam wacana ilmiah kita. Betul, tak salah apa ni maqasid syariah tu, sesuatu kajian tentang memerhatikan apakah yang menjadi tabiat syarak, apakah yang selalu menjadi kecenderungan syarak, dan benda tu sedikit sebanyak memberi kesan dalam ijtihad. Cuma maqasid ni saya sangat-sangat sarankan baca ataupun tengok pembahagian maqasid yang dibuat oleh, ingat saya, Syekh Tahir bin Ashur, Muhammad Tahir bin Ashur, yang dia kata maqasid ada yang bersifat kulli, ada yang bersifat juz'i, khassah, ada yang bersifat juz'iyah. Dan maqasid yang biasanya disebut oleh para fuqaha, ada juga usuliyun terutama Ghazali ni, kita kata fiqh utamanya adalah maqasid bersifat juz'i. Maqasid bersifat juz'i ni, ini yang sebenarnya patut menjadi mahal nazar ataupun menjadi ihtimam para penuntut ilmu. Terus nak sebutlah pasal masalah maqasid kuliah, maqasid amni, maqasid hifzuddin, hifzul nafsi, itu ma'ruf sangat, simple, budak sekolah menengah pun boleh faham dia tu. Tapi apa yang membezakan seorang talibul ilm ataupun fuqaha dengan orang awam? Fuqaha dia faham maqasid syariah yang bersifat juz'i dan juga khas. Dia faham benda tu. Kadang-kadang benda tu terzahir ataupun terselah dalam subjek apa? Dalam subjek pertama usul fiqh. Tu time pada barang qiyas tu pun sebagai contoh je lah. Yang paling zahir sekali dalam subjek qawaid fiqhiyah. Sebab tu sebenarnya pengajian qawaid fiqh ni penting kerana dia mengajar kita maqasid juz'iyah.
yang sebenarnya perlu menjadi yang akan membantu seorang tu untuk melahirkan ijtihad yang mundabit. Kalau setiap hari ataupun selalu bincang tentang masalah maqasid 5 yang besar tu, dia tak melahirkan apa-apa, malah dia akan menjadikan fiqh tu macam tak berapa mundabit sangat. Tamam. Jadi itu sikit sebanyaklah saja nak sebut. Maqasidi. Tamam. Taib. Wa amma shamu yaumin nahri. Tadi masalah solat. Dan kamu juga tanya tentang masalah puasa pada hari raya. Puasa pada hari raya ni qata'a Syafi'i, faqata'a Syafi'i rahimahullah bi butlanih. Imam Syafi'i tidak ada 2-3 pendapat dalam masalah tu. Satu je pandangan Imam Syafi'i yang dinukilkan oleh para ashab dia, iaitu Imam Syafi'i kata puasa pada hari raya batal, tidak sah, maksudnya ghair munaqid. Dia beza di antara batal dengan ghair munaqid, sebab batal ni maksudnya benda tu ada kemudian terbatal. Ini dalam istilah fiqh lah. Tapi kalau kita kata benda tu ghair munaqid, maksudnya daripada awal lagi memang tak jadi, memang tak sah. Li'annahu lam yadhhar insirafun nahy an 'ainihi wa wasfihi. Sebab tidak terzahir untuk kita nak kata larangan syarak tu sebenarnya ada unsur yang lain. Maksudnya syarak masukkan benda yang lain, bukan puasa pada hari raya itu sendiri. Nampak? Walam yartadi, dan Imam Syafi'i rahimahullah tidak redha ataupun tidak berpuas hati qaulahum, apa yang mereka sebutkan sebahagiannya. Innahu ay inna nahi, innahu nahyun anhu lima fihi min tarki ijabati ad-da'wati bil akl. Walaupun illah ini selalu disebut dalam kitab-kitab fiqh kan. Dia kata, kenapa puasa pada hari raya itu sesuatu yang dilarang? Oh, kerana hari raya ni hari jamuan. Hari raya ni hari Tuhan jamu kita makan. Jadi tak wajarlah hari yang Tuhan jamu makan, kau pergi puasa. Seolah macam Tuhan kata, makanlah. Lepas tu sama-sama, janganlah makan. Seolah-olah macam itulah. Jadi, kata Al-Ghazali, sebenarnya, berdasarkan kajian beliau, sebab Al-Ghazali ni antara ashab wujuh. Sebagian orang, lil asaf, dia kurang ambil ihtimam ataupun tak memandang Al-Ghazali sebagai faqih minal fuqaha. Dia tengok Al-Ghazali macam mutakallim, filosof, apa. Sedangkan Al-Ghazali ni, kitab-kitab ni banyaklah kitab-kitab fiqh sebenarnya. Kitab-kitab beliau banyaklah kitab-kitab usul. Al-Imam Ibnu Salah dalam fatwa dia, dia kata 3 orang, Al-Imam Abu Sa'd Syirazi, Al-Syekh, Al-Imam Abul Ma'ali, Imam Al-Haram Al-Juwaini, dan juga anak murid dia, iaitu Imam Ghazali rahimahullah. Ketiga-tiga mereka adalah ashabul wujuh. Dan bila kita kata ashabul wujuh, maksudnya mereka adalah orang yang layak melakukan istinbat terhadap kalam Imam Syafi'i sendiri. Tamam? Walaupun kadang-kadang pendapat mereka barangkali berbeza dengan ashab yang lain ataupun kebanyakan ashab. Tak apalah, itu sikit faedah lah saya nak bagi saja je. InsyaAllah saya memang ada impian ataupun kita boleh kata impian lah yang besar, iaitu saya nak memang baca kitab-kitab Al-Ghazali, kitab usul beliau, kitab fiqh beliau, kitab mantik beliau, kitab tasawuf, kitab akidah. Kalau boleh memang saya nak buat majlis lah macam ni untuk baca. Itu memang saya punya impian lah, dan diharapkan doa daripada tuan-tuan, doa-doa yang mustajab daripada mungkin sebahagian kita yang jadi wali. Mustajab doa dia. Tak buat kat TikTok nantilah. Tamam. Jadi itu yang beliau sebut kat sini dalam faqrah ni. Wa amma shawmu yaumin nahri faqata Syafi'i rahimahullah bi butlanihi li'annahu lam yadhhar insirafu an-nahy an 'ainihi wa wasfihi wa lam yartadi qawlahum innahu nahyun 'anhu lima fihi min tarki ijabati ad-da'wati bil akli fa innal akla diddu as-sawmi fa kayfa yuqalu lahu kul ay ajib ad-da'wa wa la ta'kul ay sum. Jadi kita boleh kata ni sebenarnya adalah hikmah, bukanlah illah. Jadi kalau Al-Ghazali, kalau dia nak kata Syafi'i tidak redha, maksudnya tak puas hati, yang ni saya sudah kata benda ni illah. Kalau kamu nak kata masalah hari ni hari raya, maka bila hari raya tak wajar untuk kita puasa, ini sebenarnya masalah hikmah. Tapi kalau kamu nak kata illah, kami tak terima. Tapi kalau kamu kata hikmah, mesh. Bukan apa, sebab hikmah ini ataupun ta'lil yang disebutkan ni
alasan yang disebutkan kat sini muntasyir dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita nak kata apa yang fuqaha kemudian ni sebut sesuatu yang benda yang tidak diredai oleh imam sendiri, ada yani fahmun ba'id, wahmun. So kita boleh kata apa yang muntasyir dalam kitab-kitab fiqh tentang alasan ini adalah hikmah dan bukannya illah. Imam Syafi'i tidak meredainya sekiranya kamu kata dia adalah illah. Tamam? Ini antara nukat yang kita boleh himpunkan ketika mana kita membaca Al-Mustasfa ni. Faqra yang terakhir. Kata Al-Ghazali, "Wal'an tafasilu hadhihi al-masail laysa 'ala al-usuli." Kalau kita tengok, kita banyak sangat bincang tentang furu', betul tak? Banyak sangat masail fara'iyah dibawakan dalam perbahasan ni. Ketahuilah, ini semua bukan kerja usuli. Kita jangan anggap usuli dan faqih ni orang berbeza-beza. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalunya lah. Seorang alim tu, dia faqih dalam masa sama, dia usuli. Dia ni biasa. Benda ni biasa. Cuma, min haithu kaunhu usuli. Dari sudut dia tu seorang ahli usul. Ini bukan kerja dia. Bukan tanggungjawab dia. Maksudnya dalam kitab usul, tak bincang benda ni pun tak apa. Tapi Al-Ghazali nak bagi kita faham banyak, maka dia bawa banyak contoh. Okay, tafsilu hadhihi al-masail laysa 'ala al-usuli. Laysa min wadhifati al-usuli. Bal huwa mawkulun ila nazar al-mujtahidin fil furu'. Ianya adalah urusan yang diserahkan kepada mujtahid fuqaha dalam masalah furu' hukum hakam. Walaysa 'ala al-usuli illa hasru hadhihi al-aqsam al-thalatha. Kerja ahli usul dalam konteks ini hanyalah menghimpunkan hasru. Hasru maksudnya menyenaraikan secara penuh. Itu maksud hasr. Senaraikan penuh. Tanpa ada sesuatu pun yang kisim yang tertinggal. Iaitu dalam masalah ini ada berapa kisim? 3. Larangan yang dituju kepada zat perbuatan, selain zat perbuatan tapi berkait, dan juga sifat. Larangan yang berkait dengan sifat. 3 je. Tidak ada yang keempat. La rabi'alah. Hasru hadhil aqsam. Itu yang pertama. Yang kedua, bayan hukmiha fit tadad wa adamit tadad. Bukan sekadar buat taksir ataupun hasr, tetapi taksim hasri, tetapi juga menerangkan hukum hakam. Maksudnya taksim pertama, kesim pertama apa hukum dia, kesim kedua apa hukum dia, kesim ketiga apa hukum dia. Lepas tu fuqaha tengok kesim dan juga hukum hakam dia, kemudian mereka bina lah furu' di atas kesim dan juga ahkam yang telah disebutkan. Wa amma an-nazaru fi ahad al-masail annaha min haythu ay qismin hiya fa ila al-mujtahid. Soal masalah nak kata, solat pada waktu yang dilarang, solat pada tempat yang dilarang, termasuk dalam kesim ketiga ke, kesim yang pertama ke, kesim yang kedua ke, ini bukan kerja usuli, ini kerja fuqaha. Tamam? Simple. Kena tahu kerja masing-masing tu. Wa qad yu'lamu dhalika bi dalilin qati'. Kadang-kadang dia panggil sebagai apa? Ijtihad yang berbentuk, saya lupa istilah tu. Saya lupa istilah tu. Tak apalah. Kadang-kadang ijtihad ni datang dengan dalil yang qat'i. Kadang-kadang datang dengan dalil yang bersifat zanni. Wa tamamun nazar wa qad yu'lamu dhalika bi dhannin wa laysa 'ala al-usuli syai'un min dhalika. Ni bukan kerja usuli. Dia panggil sebagai ijtihad tahqiq al-manat. Ijtihad tahqiq al-manat. Wa tamamun nazari fi hadha bi bayani anna an-nahy al-mutlaq yaqtadi min hadhihi al-aqsam ayyuha wa annahu yaqtadi kawn al-manhi 'anhu makruhan li dhatihi aw li ghayrihi aw li sifatihi. Wa sayati tahqiquhu. Kemudian nak sebagai penyempurnaan, untuk menyempurnakan perbahasan ni, sebenarnya kita perlu bahaskan an-nahyul mutlaq itu sendiri, iaitu kita dah tahulah tiga aqsam bagi larangan. Cuma bila kita jumpa larangan syarak, sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, dia sebenarnya tertuju pada yang pertama ke, kedua, ketiga. Itu adalah pelengkap dia. Tetapi masalah itu akan dibahaskan nanti, itu dalam masalah atau dalam bab al-amru wan nahyu. Takat itu sajalah untuk malam ni. Minta maaf kerana ambil masa yang agak sedikit panjang.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan juga Al-Imam Ghazali rahimahullah dan mengizinkan kita untuk membaca kitab ini terutamanya sampai khatam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.